Hello guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan drama cinta yang tertangguh, yang mana drama ini pernah ditayangkan dah dulu di saluran RTM pada tahun 2022 yang lalu. Dan kini drama ini diulang siarkan semula di saluran RTM tahun 2025 ini pada bulan Jun 2025. Drama ini mempunyai 26 episod keseluruhannya dan merupakan karya arahan Ami Maziah dan juga skripnya ditulis oleh Sharifah Abu Salim. Drama ini dibintangi oleh pelakon hebat seperti Lokman Hafiz sebagai Adrish Haki, Sweet Kismina sebagai Hanania, kemudian kita ada Laila Nasir sebagai Tengku Razia, dan juga ada Firdaus Ghufran sebagai Syakir, Arisa Putri sebagai Mia, dan juga pelakon-pelakon hebat yang lain seperti Muaz Fitri, Erin Gani, Mustafa Kamal dan juga Amai Kamarudin. Sinopsis cinta yang tertangguh ini mengisahkan tentang Hanania, seorang gadis yang terpaksa menjadi ibu segera kepada dua anak saudaranya selepas kematian abang dan abang iparnya dan juga kakaknya. Dia tidak pernah mengeluh atas amanah yang dia dapat, dan cuma apabila kawan-kawan dia datang ke rumah dan dia terpaksa menipu dan mengatakan itu anak dia dan gambar suaminya melalui sebuah majalah. Namun rupa-rupanya gambar lelaki tersebut rupanya wujud secara realiti dan lelaki tersebut bernama Adrish. Cuma gambaran awal Adrish Haki ni merupakan seorang yang baik, tetapi hakikatnya seorang yang menjengkelkan. Dan kini Adrish menjadi bos kepada Hanania kerana satu insiden yang berlaku. Dia tertumpah jus tomato atas kit Alice dan Adrish memaksa Hanania membasuh baju tersebut, dan sejak itu dia mula bekerja dengan Adrish. Adrish memang tak suka dengan Hanania kerana dia bertudung, tetapi pada masa yang sama dia sakit hati bila ada lelaki yang dekat dengan Hanania. Satu hari bekas kekasih Hanania iaitu Afi datang untuk mencarinya, dan Hanania sepuas hati mengelak untuk berjumpa dengan Hafi dan dia meminta tolong Adrish. Adrish on sahaja, maka jadilah mereka sebagai suami isteri yang palsu. Jadi bagaimanakah hubungan Adrish dan juga Hanania selepas itu? Jangan lupa untuk saksikan drama cinta yang tertangguh yang ditayangkan di saluran RTM sekarang ini pada bulan Jun 2025. Jadi untuk fans-fans drama, pastikan korang tonton drama cinta yang tertangguh ini, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan drama-drama Melayu yang akan aku update dari semasa ke semasa. Terima kasih.